Selamat sejahtera semua. Nama saya Akashvir Singh dan saya akan mewakilkan kumpulan saya dalam membentangkan projek kami iaitu pembelajaran sejarah berasaskan AI bertanya kepada Tunku Abdul Rahman. Jadi,
Idea projek ini bermula daripada satu cabaran yang sering dihadapi oleh guru pada masa kini, di mana kita hidup dalam persekitaran yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital, di mana pelajar sentiasa terdedah kepada media sosial, video pendek dan pelbagai kandungan interaktif. Oleh itu, menarik dan juga mengekalkan perhatian mereka di dalam kelas menjadi semakin mencabar. Justru, objektif pertama projek ini adalah untuk menjadikan pembelajaran sejarah lebih interaktif supaya kita dapat memanfaatkan teknologi yang sudah pun menjadi sebahagian penting dalam kehidupan pelajar. Seterusnya, objektif kedua ialah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sejarah, di mana kajian menunjukkan bahawa pelajar bukan sahaja mahu menerima maklumat secara pasif tetapi juga mahu mempunyai lebih banyak kawalan terhadap cara mereka belajar. Dan melalui projek ini, pelajar dapat berinteraksi secara langsung dengan bahan pembelajaran dengan mengemukakan soalan yang benar-benar ingin mereka ketahui. Dan ini akan menjadikan pengalaman pembelajaran lebih bermakna dan bersifat kendiri. Dari segi pelaksanaan pula, guru akan membuat persediaan sehari lebih awal dengan mengumpulkan dan juga mensintesis soalan-soalan yang paling penting daripada pelajar. Dan soalan-soalan tersebut akan kemudiannya dimasukkan ke dalam model ChatGPT yang telah pun dilatih menggunakan sumber-sumber berkaitan dengan kehidupan Tunku Abdul Rahman seperti buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 secara contoh, dan juga biografi Prince dan Premier serta bahan-bahan sejarah yang relevan lain. Dan ChatGPT akan berfungsi sebagai enjin pengetahuan yang menghasilkan jawapan berdasarkan maklumat sejarah yang telah dibekalkan. Jadi model AI ini akan dilatih berlandaskan sejarah Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, jawapan yang dijana oleh ChatGPT akan dipindahkan ke aplikasi HeyGen dan berbeza dengan ChatGPT yang menghasilkan kandungan teks. HeyGen akan digunakan untuk menghasilkan avatar video Tunku Abdul Rahman. Yang boleh bercakap dan menyampaikan jawapan tersebut secara visual. Apakah cabaran Tunku ketika meminta kemerdekaan? Cabaran saya ialah menyatukan rakyat dan meyakinkan British. Apakah yang membuat Tunku terus berjuang hingga akhir? Cinta tanah air membuat saya terus berjuang. Apakah yang Tunku ingin rakyat Malaysia tahu? Hargai kemerdekaan dan jaga perpaduan.
Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan telah bukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara. Secara kesimpulan boleh dikatakan bahawa kumpulan kami telah membuat sedaya upaya berkaitan tentang teknologi AI yang berasaskan murid-murid boleh mempelajari dengan tokoh kemerdekaan negara kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Kaedah ini akan membantu pelajar untuk mematuhi dan juga untuk mengetahui apa kebaikan AI kepada mereka dalam aspek pembelajaran. Teknologi AI ini yang kami gunakan akan membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dalam bidang sejarah, terutamanya topik-topik yang berkaitan dengan tokoh negara kita. Baiklah, kaedah ini dan teknologi AI ini akan membantu pelajar. Selamat sejahtera, nama saya Ahmad Yasir Arif bin Mahmud Nizam dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang peranan teknologi yang menjadi sebagai pemangkin utama yang mengubah pembelajaran subjek sejarah di sekolah menengah kepada sebuah pembelajaran yang dinamik, relevan dan berimpak tinggi. Baiklah, yang pertamanya ialah penggunaan teknologi dalam subjek ini adalah kemampuan teknologi tersebut untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang bersifat imersif melalui visualisasi digital. Apa yang dimaksudkan oleh saya itu adalah penggunaan teknologi moden seperti dengan Zine Virtual Reality atau VR dan simulasi 3D membolehkan pelajar meneroka garis masa lampau secara kontekstual. Sebagai contoh, berbanding sekadar membaca daripada buku teks, pelajar dapat meneroka dengan contoh struktur seni bina Kota Formosa secara maya. Dan pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan daya tarikan visual, malah terbukti memperkukuh pemahaman dan ingatan jangka panjang pelajar terhadap suatu peristiwa sejarah.
Yang kedua pula adalah teknologi berfungsi sebagai satu pintu akses tanpa had kepada sumber primer yang secara langsung merangsang kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. Misalnya melalui inisiatif yang dilakukan oleh Arkib Negara Malaysia, pelajar pada hari ini tidak lagi terikat pada maklumat sekunder yang hanya ada dalam buku teks saja. Akan tetapi mereka mampu menganalisis sendiri manuskrip-manuskrip lama, dokumen perjanjian rasmi dan menilai pelbagai sumber sejarah secara atas talian. Dan proses pembelajaran yang berasaskan inkuari ini melatih pelajar sekolah menengah khususnya untuk berfikir secara kritis, analitik dan matang dalam membuat keputusan. Akhir sekali ialah transformasi penilaian formatif melalui pendekatan gamifikasi atau penggunaan permainan video. Sebagai contoh, integrasi platform iteratif seperti Quizzes, Kahoot dan Google Earth mengubah landscape penilaian konvensional kepada aktiviti yang lebih kompetitif dan berstruktur. Saya pada contoh yang saya nyatakan tadi, misalnya salah satu permainan video yang boleh digunakan oleh guru-guru sejarah khususnya adalah permainan video yang bertajuk Assassin's Creed. Sebagai contoh, permainan video Assassin's Creed Origin yang memperlihatkan garis waktu atau masa semasa zaman kerajaan Mesir Purba. Sebagai kesimpulan, melalui pemanfaatan teknologi secara sistematik ini, guru-guru bukan sahaja dapat melahirkan sebuah generasi yang menghargai sejarah, akan tetapi ianya dapat membina sebuah modal insan yang celik digital dan berdaya saing di peringkat global. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.